Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Zahin Adventure. Nama aku Zahin. Angah. So hari ni kita orang ada event macam biasa lah. Hashtag Hulu Selangor Adventure Challenge. Chapter 4. Dekat mana? KKB. Ni chapter berapa? Ini chapter 4. Ini chapter 3 tahun lepas. Chapter 4 tahun ni. So chapter 4 malam ni kita orang punya mandatory item check lah. So kalau korang boleh tengok, basikal semua dah bersusun. Tempat ni best tau sebab tempat ni ada mirror. Mirror ni pun tengok sini. Mirror. Dia punya special yang Sat ni. Sat ada mirror untuk Sat. Dekat mirror ni. Sat. Dia special dia buat kat sini. Dan tahun ni dia ada buat perubahan sikit. So start masih lagi dekat Padang Millennium. Tapi basikal dekat sini. So apakah esok punya game ni, kita kena tengok lah. Biasanya kita start terus dengan basikal, naik Batu Pahat, Bukit Batu Pahat, and then dah start dengan basikal lah. Ni tak, basikal kat sini. Tapi kita orang start kat sana. Menarik. So jom kita tengok game esok macam mana. Let's go. Kita survive ke tak survive? 5, 4, 3, 2, 1. Ada tetet. 2025 bertempat di Stadium Kompetisi Millennium hari ini di Mas. Kita ucapkan alhamdulillah kepada Lupa tukar gear. Baru nak tukar gear. Dah berat. Dah berat. Lama tak pakai kereta ni. Enjin lama. Enjin lama kan? Aduh, saya kenderaan berat. Dah berat kita belah kiri. Tembok pun kat belakang. Tak ikut spek JPJ. Tu lah, tak ikut spek JPJ. Tak ada dia pun. Encik ni Sign JPJ ke? Tak kena sama ni. Tu. Mana Pak Din? Tu belakang. Inilah sebab tak tukar gear. Tahun lepas menolak basikal. Ramai sangat mengadu tolak basikal. Tahun ni dia bagi Macam ni lah. on foot. Climb. Jenuh. Boleh macam lah terseksa tahun ni. Lama solat subuh kak. Tu lah, rukuk lama. Sampai juga ke atasnya. Steady bang, lompat. Paragliding tu. Ya. Paragliding take off. Nampak view. Cantik meh. Kita start kat bawah tu. Start bawah tu sampai atas ni 3 kilo. Okay. Bro, bagi kata sepatah kita dah sampai CP1. Kita dah sampai CP1. So macam mana? Bukit Champion tadi? Memang dahsyat. 3 km. Lazat lah. Tapi dengan kamu video man, thank you very much. So total kita nak sampai puncak ni almost 3 km lah macam saya cakap lah tadi. Ya betul, without you, saya sudah pengsan. So everybody, make sure follow this. Zahin Adventure. Ya betul. Macam mana? Menarilah. Boleh. Ni lah CP yang tak pernah mengecewakan view dia. Kau nak gimana? Tak ada, ambil gambar tahu. Ingat nak buat hal lagi? Bukan. Ingat nak tambah distance. Jangan sesat. Tu kita bukan Singapura. Kita tak gambar sini. Sepi. Saya tengok YouTube. Tengok. Thank you. Wah, YouTube. Okay, thank you. Kita konten je. Jangan kikut kita orang je. Jam lagi ke? Jom, sepi. Kita picture.
Atas sikit. Ha, nampak belakang, background belakang. Ha, tu. Okey. 1, 2, 3. Okey. Turun. Sedang turun. Banyak batu-batu ni. Tu, tali lah pula. Bukanlah pakai terjun tu. Belakang tarik tu. Ni exit daripada CP1. Mantap lah masuk dalam video kali ni. Hei. Hei. Famous. Ini ajaib ni. Ha? Ajaib ni. Ya kan? Sebab kita jalan-jalan menikmati alam. Kan dah 2 kali boy. Relax man. Boy buat 2 kali ni. Okay, sekarang ni kita dekat KA1. Checkpoint untuk mural lah. Kosong dah tu. Transition. Basikal kosong lah. Kawasan lukisan-lukisan. Cantik tu. Tempat tempat basikal orang tadi. Kita ada tim 10 yang terakhir ni. So ni kita boleh top up air. Boleh sempat. Ada makanan sikit. So kita sambung. Santai. Terima kasih bang. Sama. Yang pro ni power. Okey. Alright, bang. Terima kasih bang. Okey. Transition 1. So sekarang ni kita pergi ke CP2. Baik. Dah. Hai. Kita menolong kawan-kawan. Jaya dibantu betulkan Santai yang tersepit. Jom. Ini adalah satu kekejaman. Walaupun dia senang sikit sebab atas star, tapi apa kehannya Jok? Tinggi kau suruh manjat ni. Oh, nak pergi CP2 struggle lah. Dia mendaki all the way tu. Penat. Ni baru dapat rasa downhill. Pancit. First time ni macam-macam rasa macam jauh sangat. Macam tu. Ya. Saya tahu. Akan terima menantu? Bukan, cucu. Menantu cucu. Anak saya punya tu, menantu. Yang bawah tu cucu juga. Hari ini dia sanding. Sakit Atuk punya kenduri di bawah tu. Kenduri sambut menantu menantu. Hari nak tunang. tunang. Ikatan tunang. Okey tu. Ya. Tahniah. Jumpa lagi. Tahniah, jumpa lagi insya-Allah. Bertambah keluarga. Terima kasih banyak. Selamat maju jaya sikit semua. Terima kasih Dok. Perjalanan yang lancar. Ya. Apa dia orang dah jumpa saya. Semoga semuanya selamat sampai jauh dari Betung. Tim Koropok. Sini. Okey, jom. Okey, kita dah sampai CP2. Okey. Hai, kejam betul lah. Kejam. Motor pun minta gear. Motor pun minta gear. Itulah dia.
Okay, CP2 dan rehat kejap. Kita gagalkan ke CP3 pula. Ada probably 3-4 kilo yang 11 kilo. Oh, dia punya mencabar dia tu mental lah sini. Nasib baik dia tak. Bantai tapi bantai. Sabar, sabar, sabar hati. Kita semua kena scam. Ini ada jalan baru Syed punya kerja. Syed kerja lah Syed. Oh Syed, I love you lah Syed. Oh, Kali ni tak boleh guna, tak training. oh memang terkono. Kali ni terkono. Memang terkono ni. Tak training jadi tak habis. Awal lagi dah cakap. Tak training memang tak habis. Baru berapa jam? Oh, 2 jam setengah. Oh, memang kejam. Okay bang. Mana bang? Tak, tanya kita yang ni. Tanya motor ni. I love you Abang Skamer. Gila lah. I hate you. I hate you, I hate you. Allah Akbar. Alah betul. Ah. Sini buat ah. Saya kejar lah. Kejar Zaid. Ada betul santai. Okey, ada betul santai. Ini bukit kedua. Kau ada lagi 2 bukit yang kau kena hadap lebih kurang macam ni. Tak nak, aku nak balik lah. Ada lagi 2 bukit lagi. Aku nak balik. Ada orang kereta ke? Aku tak bawa. Aku tahu ni. Ada orang kereta tak? Terlepas lah, ramai dah lepas. Sini, sini. Ramai dia depan lah. Belakang kau, face. Ada 3, ada 2, 3. Kau tak 21 tak? Aku tu kat dalam tu kan? Apa tu cincin ni? Dia punya chain punya tu ada. Ada lagi. Connected. Ada lagi berapa ramai? Balik nampak berapa ramai dia bakal gagak. Tak, dan tu 2 team ada apa? Kurang daripada 5 lah. 2 tim. 2 team lah. Kurang daripada 5. Tapi ni keluar tak jauh kan? Tak jauh lah. Untuk jalan besar. Kau pergi dekat jambatan yang aku tak follow je perempuan tu. Ni kita pula di rescue. Datang sungai dah. Dia tarik tadi dah sengit dah. Follow orang tu nanti jumpa Siti ya. Nak masuk lah. Ni dah sengit. Nak bagi masuk. Nak pegang-pegang. Pegang hari ni kan. Ada player tak dia? Aku tak bawa. Aku satu barang pun tak bawa. Kaya kau tak ada. Tak ada. Ah ni. 1 hour later.
Right, CP3 dan green signboard. Betul-betul green. Kampung Sungai Jang. Aiskrim siut. Apa lagi? Bebaskan ni jaga. Tapi hantar Ada buat hantar duit dekat ni apa? Apa duit dekat ranger? Ni kena ambil gambar ni ni. Aduh, ni nak bagi report lah ni. Japik tangan aku Japik. Tengok, Pik. Dia berkorban untuk aku, Pik. Aku tangan cantik je. Aduh, kru berkorban Korban tu. Aduh. Tahun ni ingat tak nak jadi mekanik, kena jadi juga. Kebetulan sampai-sampai patut nanti kita putus. Aduh, ni rentung. Okey, jom. Mesti viewer kita pelik. Tiba-tiba TA3. Apa yang terjadi? Jeng. Nampaknya perjuangan kami terpaksa dipendekkan. So kita rewind balik. Rewind balik. Rantai putus. Tak boleh nak rescue pun. So memang tak boleh tukar langsung. Fix satu gear. Gear paling berat. Daripada CP4 nak sampai ke sini pun dah seksa. So kita decide kita nak jeblun je lah. Mandi sungai je lah. DNF lah. Kita DNF. Tapi tak apa. Lagi pun tak larat. Nanti kita tengok balik. Nanti Zahir tunjuk video-video sebelum ni. Route mana yang sepatutnya kita orang pergi. Kita orang buat tak nak pergi lah. Lazat. Okay, jom mandi dulu. Jiblon. Boleh mandi dulu. Ambil. Ni turun ikut tu dia nampak air. So, jom mandi. Aduh. Keras. Keras. Okay, kita dah nak main air dah ni. Tapinya segila ni. Tengok betul lah balik. Sebab nak main air sungai. Dan tapi ni kenapa ni? Apa hal ni? Krem. Biasa aku yang krem. Terbalik pula hari ni. Sakit dua-dua. Okay, kita nak mula masuk air dah. Dah habis dah krem? Krem. Sakit Air sejuk ni. Dua-dua dia krem. Air sejuk. Kejap dia banyak pergerakan. Nanti dia tak ada balik. Okay, skip balik. Ambil tu paling besar. Dalam pula.
Alright. Dalam ada pipe tu, ada tiba-tiba dalam. Wih, dalam. Hei, laju ah. Tu tim laju, ni tim kuda-kuda. Kau tengok tu apa dibuatnya tu La ilaha illallah. Tapi air dalam, air macam laju. Okay lah. Fun. Kita enjoy tu. Yang ni dia kata tak jauh. Dia kata pendek je, tak macam yang lepas-lepas. Lepas-lepas dia besar belah sana. So yang ni dia rasanya sebab dia nak bagi air dalam kot, kerana air sikit. So tapi tak panjang. Tapi jadilah kan. Bila lagi nak berenam. Penat, panas. Okay. Okay, enjoy. Tengok dia punya santai. Lepas tu reverse. Tak nak bagi cepat habis. Kita menyaksikan tim power. Tim power kejar kita, padahal kita tak nombor pun. Tim power sedang cuba mengejar kita. Cepat, laju lagi. Ada dengan santai ni. Kontennya pasal kan aku sanggup DQ tau. Aku nak dapatkan kau punya footage kan. 3 kali pancing. Aduh. Aku rantai putus. Rantai putus. Oh ya ke? Settle terus. Ya, santai habis ni. Ada slipper kat tangan. Ada pin. Pin lah tu. Pin beli dekat Decathlon. Pin tangan. Kita pakai slipper Jepun kat tangan. Tengok sikit mana pin. Oh, nanti dia secret weapon tu. Kamu silakan tu, jangan langgar. Tawa. Oi. Pakai slipper Jepun kat tangan. Secret weapon. Layan lah tu nak juga. Layan air lah tu. Apa lagi nak buat? Tak apa. Rut ni ganas. Ganas? Kau memang kau lah. Dah lah panas. Gigi kau. Tak cukup. Bukan tak cukup mileage. Dia tak cukup elevation tu ni. Biar. Mati. Kau nombor apa ni? 3. Nombor 3? Bocor tayar ni. Oh, sebab tu lambat sikit. Tayar bocor pun boleh nombor 3 je. Satu memang barai lah. Kau tak nombor 1. 3 kali tayar bocor. Fast race tak tahan. Long tak apa. Kita long ke short ke sama je? Kita nombor 1. Ha? Nombor 1. Paling last. Boleh semua tak? Bagus kat kau lambat tadi. Kalau kau dekat dengan Angah, semua akan ikut kita. Semua mesti pelik. Kenapa abang ni pergi terbalik terus? Dia orang nak pergi situ 5. Bagus kat kita belakang ni. Tak ada dia semua terpengaruh dengan kita. Tapi geng yang adik tolong rantai putus lah di belakang adik. Ada orang kau lagi? Tak pergi pun. Rantai aku habis. Rantai aku putus. CP4 CP3 Dah aku terus habis lah. Okay, CP8. Yang penting mandi sungai. Tuh, 2, 3. Hanyut bang. Okay. Ready, 1, 2, 3. Okay. Kita masuk saks mandi je. Main air.
Rendah je lah. Berdiri. Ya Allah. Habis putus. Aduh, buat pasal lah ni. Dari dia tengah layan tepi tu rendah sikit. Tepi tu je, tak payah naik. Ikut tepi je. Cep dari India ni. Namaste. Dah, settle. Tengok tu, kalau champion ada Chan lagi dia lagi. Tengok champion. Kan, kalau champion tu lagi. Ada hati nak lagi. Terus sungai pun krem. Okey. Mata gantung. Oh, gaya Jud. Macam tak pernah lalu, tapi pernah lalu. Woi, goyang-goyang woi. Goyang. Woi, digoyang woi. Gila cuak. Ada juga yang buat kita. Tak ada. Kita je. Okay gang, kita dah habis race. Total berapa jam tadi? 5 jam lebih. Ada dalam 4 CP kita tak buat kan. Dalam 4 CP. Sebab apa tak buat? Korang pun tahu, rantai putus. So kita decide terus pergi ke ni lah. Apa, main air lah. Itu yang paling penting kan. Kita pergi pada ni, tapi memang tahun ni Tough. Very tough. Salute to the organizer lah. Dia banyak main elevation lah. Siapa tak training elevation, masak. Kerja keras lah tahun ni. Memang kena bekerja keras. Sampai putus rantai. Tekan putus. Tapi best, enjoy. So sampai sini saja video untuk kali ni. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Zahin Adventure, my life, my adventure. Chapter 4.